rawatan akar ataupun cabutan. Ambil X-ray untuk gigi puan yang sakit tu. Minta maaf sebab gigi ni memang tak boleh diselamatkan dan tak ada harapan lah untuk kita selamatkan gigi ni. Tapi mungkin kita boleh try juga sama ada buat rawatan akar ataupun cabutan sahaja. Memang tak boleh diselamatkan dan tak ada harapan lah untuk kita selamatkan gigi ni. Antara rawatan akar dan cabutan, mana yang lebih baik? Sebelum tu saya explain apa tu rawatan akar. Korang kena faham rawatan akar tu apa. Rawatan akar ni sebenarnya adalah alternatif kepada rawatan cabutan. Gigi yang dah rosak sangat-sangat dan dah tak boleh diselamatkan dengan tampalan biasa, ataupun dia dah kena jangkitan kuman, dia dah badly disrupted, dah rosak, dah berlubang, ataupun gigi tu dia dah mati pun. Jadi sebenarnya gigi ni dah indicated untuk cabutan. Tapi kalau tak nak cabut, rawatan yang boleh buat adalah rawatan akar. Rawatan akar ni kita tak cabut gigi tu. Simply memang tak cabut gigi tu, tapi kita bersihkan akar dekat dalam dia. Kita bersihkan dengan satu alat lah. Alat untuk rawatan akar ni a bit tricky dan little bit of complicated punya treatment. That's why rawatan akar ni harga dia mahal. Kita dah bersihkan, kita akan tutup dengan ubat dan kita akan tampal. Untuk kekalkan rawatan akar ni kuat dan tahan lama, kita sangat galakkan buat crown gigi. Kelebihan rawatan akar, of course, korang tak payah cabut gigi. Ini gigi tu kita boleh selamatkan, kita boleh tampal, kita boleh bentukkan balik gigi tu macam bentuk yang asal, and then korang boleh makan macam biasa. Nikmat ngunyah tu masih ada. Yang kedua, gigi asal tu ada, jadi nampak natural senyuman tu. Ketiga, keyakinan diri kita masih kekal. Kita yakin lagi dengan senyuman kita sebab kita ada gigi asal lagi. Masih cantik, kita nak senyum, kita nak bercakap dengan orang, nak jumpa dengan orang. Tapi rawatan akar ni ada keburukan ke? Of course ada. Setiap rawatan gigi akan ada risiko dia. Risiko rawatan akar boleh jadi masa rawatan akar tu boleh end up patah. Yang kedua, boleh jadi kena infection lagi sekali. Rawatan akar boleh sangat kena infection. Kalau dah kena macam tu, kemungkinan kena buat balik semula rawatan akar. Gigi rawatan akar ni korang akan faham, once kita dah remove ataupun once gigi tu dah mati, kekuatan dia tu tak ada. Dia rapuh. Memang gigi rawatan akar ni memang rapuh. So dia sangat senang patah. Jangka hayat rawatan akar ni 5 hingga 7 tahun sahaja. Kemungkinan lepas 7 tahun end up kena cabut juga. Tapi kita delay treatment rawatan cabutan tu. Sebab itulah special rawatan akar ni. Kita delay treatment cabutan. Tapi untuk kekalkan lama rawatan akar ni supaya dia boleh tahan lama, kita sarankan pasang crown supaya gigi tu jadi kuat. Jadi instead of 5 hingga 7 tahun, kita boleh kekalkan 7 ke 10 tahun ataupun lebih daripada tu. Katakan kita cabut gigi terlalu awal, masih muda. So nikmat yang pertama akan hilang adalah nikmat makan dan mengunyah. Itu memang confirm saya cakap. Saya dah buat rawatan pergigian lebih daripada 10 tahun dan kebanyakan orang yang dah cabut gigi, perkataan pertama yang diorang akan cakap, diorang tak selesa bila tak ada gigi nak makan. Bila cabut gigi, banyak sangat consequence sebenarnya. Tak ramai yang orang ambil cakna, tak ramai orang ambil tahu. Antara problem lepas cabut gigi adalah hilang nikmat mengunyah. Lepas tu gusi akan kecut. Jadi bila gusi kecut, dia akan menurun. Dia akan tarik tulang-tulang kiri dan kanan tu jadi turun sekali. Bila dah start cabut gigi tu, tak mustahil next time kalau ada gigi problem sikit gigi yang lain, dia akan cabut lagi sekali. Dan yang paling kesan lepas cabutan ni adalah hilang confidence diri. Itu kesan yang paling kita akan nampak pada seseorang. Once tak ada gigi, dia akan hilang sikit keyakinan diri dia. Jadi rawatan mana yang sesuai? Rawatan akar ke cabut terus? Ini kita still bergantung pada keadaan gigi. Tak semua case, tak semua keadaan gigi boleh buat rawatan akar. Dia ada kriteria dia yang kita boleh tengok dan select. Okey, orang ni approve untuk rawatan akar. Ada certain orang, mungkin ada certain doktor tak suggest pun.
Sebab ada patient saya cakap, kenapa doktor dulu tak pernah suggest perawatan akar dekat gigi saya? Sebabnya tak semua kes gigi boleh buat rawatan akar. So mana satu yang patut korang pilih? Tengok pada keadaan gigi. Kalau dia punya akar, dia punya tooth structure masih cantik, masih elok, go for rawatan akar. Tapi kalau dia dah badly disrupted, mungkin keadaan yang tak boleh mengizinkan buat rawatan akar, and go for cabutan. So, dengar kata doktor anda.